Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam. Wak, hari ini birthday Ana. Kita makan kat luar jom. Tak payahlah, Abang, sebab saya nak masak. Ana kan suka makan pasta. Wah, okey. Kalau macam tu, balik nanti saya singgah beli kek. Abang jangan lupa. Ana suka kek coklat. Jangan beli kek lain pula. Yelah, kek coklat ni. Okey, jumpa kat rumah nanti. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Hei, anak ibu dah sampai. Happy birthday. Ni, ibu tengah nak masak special untuk anak. Kita makan malam ni sama-sama. Nanti ayah balik bawa balik kek coklat. Terima kasih, Ibu. Tak sabarnya nak makan. Bu, thanks for everything tau. Alah, sama-sama. Alah, kecil je semua ni, tak ada apalah. Yang paling penting, Ibu nak anak belajar rajin-rajin, okey? Okey? Tapi Ibu tak penat ke? Penat? Kenapa tu penat tu? Alah, tiap-tiap hari Ibu kerja. Lepas tu balik, uruskan rumah pula. Tapi tak pernah sekali pun Ana nampak Ibu mengeluh. Macam ni. Penat. Ibu tak tahu penat tu apa. Sebab semua tu adalah tanggungjawab Ibu. Ibu suka buat apa yang Ibu buat sekarang ni. Kerjaya adalah cita-cita Ibu. Kerja rumah ni pula tanggungjawab Ibu. Nak bangga sangat dengan Ibu Ana ni. Assalamualaikum. Salam. Ayah dah sampai. Bawa kek. Siap cepat sekarang. Okay. Baik, Puan Yati. Ya. Pergi dulu, okey? Ya. Alamak. It's okay. Nanti Ibu uruskan dah. Sorry, Bu. Tak apa. Terima kasih, Bu. Sama. I love you. I love you too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ana. Happy birthday to you. Selamat Hari Raya anak ibu. Sayang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak ibu diberi kesihatan yang berpanjangan, umur yang bermanfaat. Semoga sentiasa berada dalam rahmat kasih sayang Allah. Bawa nama ibu, nama ayah baik-baik. Okey? Love you. Amin. Yeay. Sayang, pinggan kek. Oh, ya Allah, lupa. Sekejap Abang, sekejap Ana. Sekejap Ibu ambil. Coklat kek. Besar dah anak ayah. Ya Allah! Ana, Abang. Bu, Ana minta maaf sangat-sangat. Semua ni salah Ana. Ana tak tertumpahkan minyak tu, si Ibu tak tergelincir macam ni kan? Tak ada apalah, sikit aja pun. Bukan salah Ana juga, salah Ibu. Ibu tak nak betul-betul minyak tu. Dahlah, jangan risau. Ibu dah sedar, okey kan? Terima kasih, Ibu. Sama. Nasib baik ayah dah jarum suri rumah untuk ibu. Apa pula tu, Bang? Alah, skim Perkeso tu untuk lindung suri rumah satu Malaysia. Sebab Ibu Ana ni kan superwoman. Jadi, saya kena pastikan awak sentiasa dilindungi. Awak kan suri hati saya sampai bila-bila. Terima kasih, Abang. Sama. Ana nak carum lepas ni pun boleh. Tapi Ana belum kahwin lagi. Tapi Ana nak jadi hebat. Macam Ibu. Ana, skim ni bukan untuk orang yang dah kahwin je tau. Nantilah ayah cerita. Kang cerita panjang-panjang nanti, makin sakit pula ibu. Ibu kenapa? Ajar je. Risau aku.